Bismillah. Ya. Ada. Okay. So saya pilih dulu. So saya buang tapi sekejap. Saya pilih rectangle lah. Rectangle. Dua. Ini satu. Boleh satu je. So buang dua. Satu. Dua. So berapa? Dua-dua lah kan? Dua. Dua. Alright, jom awesome. Satu. Memang. Okay. Awak nak tiru apa je? Saya ambil onion lah. So ada dua onion. Awak nak tiru attack apa? Okay, so 140 lah. So 140. Satu-satu lah kita, betul? Betul? Jadi ini 140 Ah, kan, kan. Sekejap. Okay. Silakan. Main tam. Satu kali. Saya pusing lah. 60. Halo. So kita sambung je lah. Tak ada apa. Okay. So menang lah. Dah 2-0 lah. jauh lagi perjalanan. Boleh dua. Tukar dengan keturunan alien. Saya pakai ni. So saya pilih Lovelian. Love 1, 2. So yang ni masuk balik dalam deck. Dua, satu. Okay. Tak lah. Minta potong? Okay, terima kasih. Okay, silakan tukar. Saya punya serangan pihak lawan tak pesan 2 kali. Serangan pihak lawan terkena pada diri sendiri, sorry. Nah. Itu satu. So kena tukar tu apa? Mama Zila je lah satu je. Tukar. So ni masuk dalam deck. Dia kena tukar Mama Zila. Dia kat bersyarat. Satu je dalam. Yes. So boleh buang kat sokongan atau kat sokongan kekal saya. Kalau nak buang kat sokongan semua. Kalau kat sokongan kekal satu je lah dia.
Okay. So ni, attack. Attack tak apa, kita buat dulu sekali dua kali. Tetapi nanti kalau dapat attack kita baru kurangkan nyawa dia lah. Okay. Kita awesome. Okay. So belum lagi soal dia serangan pertama kena pada diri awak. So jadi saya jadi satu lah. So satu-satu. Saya nak pakai kad skor kan? So yang ini dia tak boleh tiru tu. Tapi dia boleh tiru ni kata tak, sebab sebenarnya kat sokongan ni Dia kekal. yang ni kekal. Dia jap tanya kejap. Judge. Kita orang baru buka sokongan sama-sama. So kalau macam ni tiru ni ke ni? Tak boleh tiru ke, tak jadi ke, cancel ke macam mana? By right dia tiru kat sokongan dulu kan. Tapi tak, kat sokongan tak boleh ditiru kan. Jangan tiru yang ini sebab kalau kita tak dapat. Tak boleh ditiru kan. So tiru efek ni lah kan. Okay. So saya buang kat sokongan lah. Kan dia kira mati. Dia mati ke tak? Kan dia letak. Bukannya tak letak. Dia syarat itu kalau tak ada apa-apa dekat sini baru boleh pakai ni. Betul. Dia letak, so itu kira automatic. Agree juga. Setuju. So, Habis terus. so mati lah. Dia dekat sekolah kan. Kan dia kata ada kat sekolah. Betul. Okay. So kira ambil yang ni lah. Okay. Saya ambil ya. So buang kat sekongan. Satu. Kan tiga je. Ada. Betul. Tiga. Dua. So kita satu-satu kan. Okay. Okay. So awak jalan cari Fazila dengan Pipi. Mama dengan Pipi, betul? Total ada 4. Tinggal 2 je. Okay. Okay. So 2 tambah 40. Satu lah. 160 lah. So 1, 2. Saya 2 kan. Satu. Saya lagi sekali lah. Nah. Kena di tak di sana. Tadi Alah. So kita jadi 4-4. Tapi sebabkan saya ada serang tak lawan tidak berkesan 2 kali. Betul. 6 4. Main awesome lah kita. Ini semua lelak. Okay. 3. Sorry. Oh ya Allah, betul. Patut kena buang dulu kan. Ya Allah, lupa. Kena buang satu lah tadi kan? Apa kita reverse balik boleh? Kita reverse balik, saya masuk, saya kocok-kocok, awak ambil balik. Saya reverse balik lah. So awak pun ambil balik lah. Kat awak. Sorry, terlupa. Kena. Sini, dia masuk deck. Okay, semula. Sorry. Okay. So, jumlah kad
Satu. So lebih lah. Saya 2 lah. Jadinya Jadi nyawa saya jadi 60 kan? 60 so satu-satu lah. Eh. Okay. Alright. Lupa je lah semua track ni. Ha. Pilih satu. Okay. So kita sama-sama pilih dulu nak alien apa. Semua dah tak ada lah. Semua satu-satu dengan kita pilih rectangle lah. So rectangle saya ada satu. Alien pun satu. Okay. So macam mana? Sekejap, okay, kosong dulu. Jadinya attack kat lawan tolak 20. Tolak Attack jadi 20, 60. Tapi nyawa saya tambah 20, 120. So awak still one shot saya kena 2 kali lah. Betul? Satu 2. Okay, satu. Buang dulu. Ni saya punya. Alah, okay. So saya buang dulu kad kat tangan lah senang. Ni pilih satu kad daripada tangan. Pilih satu kad dan satu gol kalah. So saya pilih. So ni kita lawan Osom lah. Lawan Osom nak lawan Dadu. So 3 kali. So kalau straight 3 ke macam straight 3, kalau awak menang Osom, awak dapat shield. Maksudnya masa dapat shield, maksudnya kalau macam ni saya tengok sekali kan. Tapi kalau awak dah dapat shield sekali, saya kena tengok 2 kali lah. sekali je lah dapat. Tak, dia maksudnya 3 kali Osom, kalau 3 kali Dadu, kalau 3 kali menang 3 shield awak dapat lah. Macam tu. Tapi kalau seri atau kalah tak dapat lah. Tak dapat. Okay. Tak dapat. 6, ni 6. So dapat, so ada satu shield lah. So maksudnya saya attack awak 2 kali, awak attack saya pun 2 kali. Keluar macam ni. Okay, dulu. Okay, so awesome lah. Awesome. Alah. Okay. Tolak 20 attack. Tapi nanti jadi itu juga. Jadi mana jalan tu kan? XP attack kat lawan. Dia jadi gitu sama gini, 80-20. Lepas tu tolak lagi. Siapa jadi dulu kawasan? Atau Iqbal? Mana nak buat dulu? Code 3. Sendiri dulu. Sendiri dulu, saya dulu lah. Okay. So saya dulu. So jadi 4-4 jugalah kan? 4-4 juga. Okay. Satu dah keluar. Tadi kan pilih ni 2. Satu dah keluar, satu lagi kat dalam.
Tak sepong kan? So kita lawan awesome. Lawan dadu. Lawan dadu lah. Kena ni. Boleh tak? Kalau yang ni kita, so kalau saya menang terus automatik menang lah. Kalau kalah kita sambung awesome. Bismillahirrahmanirrahim. Pula. So menang lah. 4-3. 4-3. Saya ambil 3 kad ni. Sorry. Siap. Kat papa dia ni. Kat situ Aduh. Semalam aku kena tadi lah. Kena dengan abang ni. Yang ni kena buang. Kat papang ni. Betul. Awal-awal kena buang. So pilih lah. Ni buang 3 kad. Tapi awak pilih dulu lah. Awak nak guna alien yang mana. Dua, okay. So nyawa tambah 20 lah. So jadi 140 kan. 40 lah. Betul. So jadi 140 lah. 40. So yang ni saya buang 3 kad. Saya buang 3. 1, 2, 3. Korang nak tengok tu. So 1, sorry. Saya 2 lah nak kena tengok. Nyawa dah 140 kan. Betul. Dua kali. So 2-2 lah. 2-2 Sorry. 3, 1. Alhamdulillah. So 5-3. 5-3. Okay, next. A few moments later. Saya jalan dulu lah. Sebab saya 2 kan. Saya tukar dulu. Tapi awak tak dapat buang. Sebab saya dah keluarkan terus. Dapat. So tak ada apa nak dibuang dah lah. So tapi saya buang kad sokongan atau sokongan kekal. Ambil Laju orang habis. Slow ke kita main? Okay. 1, 2 kan? 1 kan? Okay. Alright. Tak apalah, kita lawan je lah 4-4. Sebab ni pun sekejap, tapi tolak 20, tapi sebab saya tolak 20 HP. So, tapi yang tu dia jadi pusatkan yang kita lawan sama. Jadi keluar dengan ni kan. 4-4 juga lah. Okay, 4-4. Alright.
Boleh kira berapa PP dengan mama. Oh, ni baju event Art of Speed lah. Ha. Orang collect. Weh. Oh, what lah. Dia punya tu lawa apa? Tak Tasenggo tu kan? Dia Tasenggo Tasenggo. yang biru Ah, gambar track. kan. Oh, punya. Ha, mana? Tapi itu bukan iOS. Itu event sebelum tu. Oh, sebelum tu, eh? International Car apa benda. Yang time iOS tu kan edit. PP tak ada. Okay. Dah cukup 4 ya? Empat ya. So one shot lah. Okay, kocok dulu, saya buang 3 kad. Apa ni rasa weh. Ha? Apa beli yang pantai. Ya, nak tengok. Itu satu. Ada yang tu. Yang tu kan attack tu. Itu satu juga. Alright, jom. Satu-satu kan. Alright. Weh, teruk ni kena ni. Belum lagi. Oh lah, okay, kalau tak berkesan lah. So, saya 2, abang 1. Okay. Okay.